Bagus ya. Ayo buka lah ya pada ide. De bilo lo turun kau kaya pi kau ya. Pi kan balik aja. Kau ada gara-gara tu ketek kau, anda masuk tu kadang dan dia tu. Dia jual saya tu kalau tepi lu ya pi orang tu lena. Tunggu lu Black. Kita jual ketek kalau Black ali masuk Black ke dalam. Dah hujan-hujan papa panas tu si Black mah. Dan bayi lah utang dan pedadi tu leh. Lah lamuna dan bau utang mah. Kau lah di rumahnya kau lah. Lah nyiram-nyiram bunga sen ngah. Duduk lalu. Dah. Bisa mah? Ya rajin ada ya. Balai sana aduh orang nak menyiram tu awak menyiram lalayu bentuk gua. Iya sih ya mah. Balai Harus ada kegiatan buat sore kok gitu ah. Kau tu kau kari jual kau naik tipu orang balik tu. Oh lah kadi jual tu dah. Iya, dah sampai kandang dia nak bisa masuk tu kadang dalam dia tu. Oh iya, nanda tonci saya dah geseran no tonci ku dek no tu nang kadang tu geser. Terus dia kau dijual saya. Dah isa ka mambayar utang. Bayar utang isa. Iyo. Dah fikir tu utang tu tu. Utang tak utang dah isa ka mambayar isa kan dah pernah nunggak do dah. Ya jadi. Kasih dah. Terima kasih Ca. Iya dah. Besok kau perlu datang kembali lihat dia. Pasti dah jam dulu itu dah. Dah. Yo sa. Dia tapik janji isa tu nak. Janjinya 2 hari jangan tak utang ya. Zero berutang dia. Alah, kurancak mana bajunya? 500,000. Sah untuk kerayu di den mah. Kita nak adu lah dah. Dan salah nggak ada adik tadi lu. Ah, di sini ada bayi dia. Aduh nak rayu lah dan dia nak bawa baju dan kah? Dia keluar lu beli baris dulu, baris api lu, rokok api lu. Dah. Dah. Yo, tu Ca. Wah. Salah nggak sampai dah. Baru sebentar kau beli utangnya lu nyam tilu lihat. Iya, ada orang mantan padi ke rumah saya tadi dah sayuk PT saya 500 dah. 500. Cukup 500 itu. Sebenarnya kau dapat lebih tapi biarlah 500 sudah. 500 salah. Iyo nyole ada pos ketek tu ah. Ledo pitih gua. 500 dah. 500 ya. Iyo, beko kalau lapu bisa balian ya dah. Jadi siap. Kape kemana dah? Kau keluar kau pergi beli baris gua. Rokok susu anak. Oh, deh. Ada beko bisa balian ya dah. Jadi sa. Kasih dah. Yo sa. Tang. Oh ni berasin dah. Bang. Wah, gam, dia kelaluan tiang ah. Aduh, kepi panik ni mana? Panik dia. Salah dia bang, enggak ada pula bang, enggak tegur tu. Lah, Tegur tu. ye. Salah lu ah. Bang. Hari nayan sih bang, bini ni ke pasar sih. Tak nampak bayang. Salah lu bang. Lah dah. Bang. Jawek lah bang. Kau indak kata nindak, kau aduh kata naduh. Dia jalih lo dan duduk tagak tu ha. Lai dah bang, lai dah. Lai dah bang. Ha? Dia sing kau keraju yang nak jalan pitih dia kah? Jangan pitih lah ke dia. Lai dah dak di rumah salang lah dari luar. Para lu mana? Nak jual sing jalan kau ah. Ada orang ambil. Ginjal lo. Abang lo nak kapai di jom sudah itu kena. Salah pitih yang. Pada saat nak kaji nak. Hanya tukar kepala luang tu kah? Salang dan pitih pala dan cari cuba dak dari kecil-kecil lu. Dan cari kalau ambil dia lu aduh nang gait le doh. Dan cari dari cari ladang dan tadi dak aduh si dak parising. Tapi siapa dapat taruh pitih yang si Risa? Mana yang saya bawa salam pitih? Tak tahu ke mak aku lah nyelam pitih. Ini panik-panik pit. Pai masa penyelam pitih je. Risa dapat taruh pitih. Kesian kan ya?
Tu tak mungkin salang kamar tu. Enggak. Kau panjul tak mungkin nak. Tak. Kena wek pulai. Saya dalam desa. Risah. You risah. Risah. Kacik yang 2 hari yang bini kena jalan pitih. Kaki yang dia. Hah, 500 PT dah nak. Nyak kon cek balik baju. Ko balik kental lakong. Kon Banyak masa. ha. Talakong. Sarawak. Jilbab. Andai yo kayu warna dah nah. Jadi juga kau pasal sah. Jadi ko lah tai tom laki-laki rayu kaling ah. Empat sirah-sirah PT dan yang ha. Dia berjanji dah nak lasa sah. Salang ada kat 300 ha. Ha menyalang lah. Piden menyalang lah ke orang kuah. You kasi hari sah menyelang pitih. Kok sampai dapat taruh. Orang ni nah, orang lakang tua. Dia nak cubu kat kalik taruh. Ndak ada dah panik pada den taruh. Kasi salang sah. Kada ade. Ada malu lek wah. Ade tu anak noto dulu di muka ni nah. Kacinan salang. Ada sekotak. Kan dia tahu dah ya kacinan salang nah. Tiap sebentar saja dia dipinjamin mah. Baru kau kau jalan pitih kecilnya mah. Iyo dan tu je salang-salang sana bilo dan balian sembarang lah balian bilo lah dan cayunya itu sen taruh celo taruh. Lapang tu lah. Memang lapang banget tapi kalau kau orang lain nyala-nyala mak payah. Baru bisa wak kau membayar kini lah cido-cido di rumah nah. Lu nak membayar utang lah itu gitu je. 500 nasa. Iya dia nak dong nyecen compare tu ada Dia kok dia menyalang kira dapat rasa kira-kira sah. Rasa dan si lain be lo emang namanya nyala-nyala pitih. Gitu-gitu se lo ke orang nah. Ang cuba lah jalan kat dia tu. Ya, pergi ni lah bang. Jual abang nak dapat je lah dan carinya ke rumah lu. Ya. Tapi tadi nak dua rumah gak ada dua beko lah. Jangan ada nunyin di rumah tu. Ada lah, apa lah cari nin. Ngambil lah pitih dan ko panjang cari ke pitih dan mah. Daddy. Oh, Daddy, lah di rumah Daddy. Mana lah nyoba. Betul lah. Awak buat peralunya tak nampak-nampak. Tapi tak peralunya. Ni lu lalu sini lah. Nanti je lah. Assalamualaikum. Daddy. Daddy. Tuh. Dah duit Din. Dia. Abang mengalah bang kemarin dia kan banyak halang. Yo kau dapat dah aku lebih dan cik kitchen dia. Alah. Kamu halang lah. Iyo. Gak dengan 200 Din. Tadi bentuk rangkai indak gaya abang. Ni dah banyak dah. Deh. Dah, kau dengan abang kah? Aduh, jangan cuy lah abang lo mari lah. Mantakan lah bel eh. Apa bel aku eling kau dah ada bel kau ha? Tak ada bel rumah. Dadai. Assalamualaikum. Bisa dapat nak. Risalan, sudah ada impak dah. 500 nya mana lah. Dapat. Dia ada 300 nya bang. Orang mahal mah. Dan rumah Ya. Rumah di Padang. Kau rumahnya di Solok ah. Kau dapat pergi orang kitchen dia ni. Abang kenal lah pitih dah abang. Lalu yang. Deh, kau dengan keceng. Dah ada lah mau warna. Wak peralu. Aku tak peralu, tak ada kau. Dah nanti-nanti cuy kau warna dah kau. Tak ada kau, dia badan le doh. Dah mau warna. Mangan udah sekalian. Dah baru dah. Nanti udah. Mangan udah sekalian ambil jalan mah belakang lah dua. Lain lah mah. Iya belakang dua. Dah. Apa Risa tadi kan kemari. Nah. Dia kenapa lo dah? Mangan tu. Tak salang dan apa peti kat 300 tu. Dah ada dah Din. Dah ada dah. Perlu mana dah? Iya dah ada dah Din. Peti mana dah kadang? Bukan begitu memang dah ada dah baca Wak. 100 dah ada 100.
Dah dah. Ya dah. Ha. Dah belakang sudut ah. Ya dah. Idin. Dia lah menyalam pitih lah. Apa bini ya mah? Menyalam pitih ke rajo? Ada yang kok kelaki dia tidak leh. Kok produksi menyalam dia lah. Dan salah langsung mah. Kok kelaki dah percaya dia dah. Dia lebih percaya je produksi. Kamai aku lah. Nak cari pinjam pitih lah mah. Ha, malek. Ha? Kama? Tak ada balik cari cacing ni. Cici orang tu. Cacing tu yang makan ayam. Tu makan ayam. Ha. Oh, lerpek. Lalu le tengah jalan di bangku ni. Jalan di bangku. Ya. Lalu kau baru kau mencari lu. Kau baru kau mencari lu dapet dah tu. Wah, agak kusuk wanti ah. Ba nak kau kusuk le. Tadi lah tiba le din nyam pitih lu kemari je nya. Idin dalam pitih kemari. Iya. 200 je nya. Apa bini lu mah? Kadenya nyelang lah tadi ni. Iya. Dia tak percaya kenyo dah. Nak percaya dah? Tak. Apa entar lah dia tak lu percaya tu tak ada lagi nya dia dah. Hanya sabu ye lo. Risau pinjaman je nya. Terus kecen. Li percaya dia padusi, je padusi lelaki je. Ada ah. Ya saya nak percaya. Apanya seorang nak percaya kenyo Idin tu. Apa yang nak percaya dah? Ya. Ayolah Allah. Bini saya nak percaya kenyo. Tunggang nama kau bini nya dah. Baik bang, dah ngancik. Untung tak ada salangnya dia mah. Salang tu lah masuk bandar dia mana. Ha. Tu lah. Sampai kini dia tak pernah dalam pitih korang. Berapa umur ni korang? Pek 3 umur ni ah. Pernah dalam pitih korang? Enyo nyalang lo kali dia kan? Nyalang kau dia tadi. Kalau nak ada salang kan? Tak. Kau orang cari pitih, aku pitih sama ha. Pitih sama ha. Oh, iyalah. Dia tak ada salang dia dah. Jangan salah-salah le. Jalan ku jual tu tadi tu. Calo kau cari le lah. Tak ada yang cari kodak ketek Lisa jentang. Oh kata isalah dia tu. Yang cari ciang tu. Iyalah. Baju alah balik. Sarawak lah balik. Kentalakong alah lah. Terompa alah lah. Onde tinggal mana nanti puasu se dan lainnya ha. Jua sana le doa. Jua rayu ndak perlu dan bo. Rami-rami ke pasar tu deh ha. Baju dia lah sado. Kentalakong kai. Lama aku lah puasu le. Nak sabar saja nak puasu le dah. Maden, Dah dapat rasa. dah dapat manga kah? Lah dia cuba nyalang kin tadi. Dapat mana? Penting. Oh, dah dapat punya keluar tadi. Lah ai pasu dan jenyo dan nantin. Ha. Dan tunggu sa taruh. Jual lah tipunya. Salah lah pitih dekat 300 dah berjanji dan sudah ha. Oh dah ada pitih. Oh, ceceknya. Iya. 100 tak jodoh dah. Dia perlu mana dah. Indak ada. Apa nak kena sabuk? Dia kadang untung surang-surang le. Du koden mah bara dan salang dan dapat jen taruh. Kadang baru keko dan lo ala salang ku bites. You baca mau baca dapat saya taruh. Dia sebut dah dah. Alah lah tipu rumah nak cul abang lah menyalang lai. Dan tak dapat do. Oh dak dah doh. Pitih. Mana pitih dia anggo? Kecilnya. Anggo lah penyelang. 300. Yang perlu gua pitih tengah 200 nak bagi dia. Itu bagi dulu 150 dah bang. Itu bagi 80 150. Ya perlu mana? 200. Yang mana dengan dia dia? Ia kan tipu 300 tu di tangan dan apa sedang kakuk kini ah. Apa selah. Saya tolongnya aku deh. Manga. Antaranya ke sini aku deh. Sampai dadi tu. Ya. Tolong tanya cik deh. Dia macam cepat-cepat ni jujuk baby dia kau nyak orang sasaknya. Tolong nyai deh. Yalah. Jangan deh. Ke mana bang bawa dah ngah? Habis dia cik. Aden kok pe le mangawanan se le namnya adanya. Tapi kalau kok kamang ngecek-ngecek kamang nyalang-nyalangannya le dak di den deh. Di ndaknya. Panek den dia. Obi ko nak namnya dah di do nyalangan pitih ka den le. Den. Aku sah. Jom. Mangang den. Ia ke dapat pitih ke sah? Bang bagi saya bang suruhi dia Ya, mah. tapi nak perlu pitih lah. Iyo. Ya manganya suruh-suruh lah kayak jilbab bang. Jadi ya adik dia bang Jepun mak cigin ni tak. Nyo kan orang pitih dah.
Cuma kau nama apa je? Pirunya percaya kepada saya. Bolok-olok nama adu padusi nama sungguh tak gitu deh. Dekot tiba dia menyalang cuy lain tak namanya hanya menyalang le deh. Lah, apa lah lu kitchen saya kau tetangga isa. Nada nama ya cik-ciknya. Belah. Salah mau tu deh. Bisa kira salah kan apa tu? Tolonglah saya kuda aku ni apa muka kah? Sah dan sentaro. Namanya sudah tak gitu bantu. Dia kuda para lu dah kau dah ke kurang kosa. Dia para lu mah. Belah. Hah? Dia pimpian dan jalan pun dosi dengan ha. Siapa nama dia? Nada. Ada. Wah. Kayaknya laki aku kitchen laki si penjara ya. Ada. Dia baru piti ya, deh. Deh. Wah, ada. Mana lek kedapek ke bang? Ai. Jaj. Dapat aku dah. Nada. Nada nama. Nada sah. Kitchen laki si penjara ya, deh. Ya manga lu mode itu bantu namanya lu pakai jilbab tak gitu dua. Ide kali tadi nasa. Nyado ide ko nan diambil intinya nado lo nan dipilah-pilah ide do. Ini kamu agak saya nan suri dan. Dan mana nak kedapek pilih karton tadi. Dia mangasa dan namu ada. Sah. Nak lihat Thailand jilbab nada. Bolo-bolo ke ha, cepatlah ha. Don jilbab warna jilbab mana liang tu dah. Jilbab bini dah ding nah. Nampak dia orang cepatlah ha nada. Sah. Ya dah. Tak rancak nama dia nada dah. Tu siapa? Nadine. Yo Nadine lah. Nadine. Ya. Jalan jilbab Nadine lah. Jalan lenggok-lenggok step. Sah. Beko mah kalau lah tibur mu rumah itu suara tu tolong alun-alun Den. Jadi. Baca cubaan lo. Tadi salam piti tadi 300. Mantap lah. Nadine pun. Nadine. Nadine 500 je selang. 500. Iya, nya santai jalan apa. Lenggok-lenggok jalan step. Tadinya. Dah. Iya sa. Dah lalu Nadine. Di atas lah Di Nadine. mana Din? Siapa sa? Nadine. Nadine. Oh, kawan Isa. Yo kawan Nisa dah. Aduh. Kau ada kawan Nisa namanya Nadine. Aduh. Nyon yo manyalang pitih ka udah 500 ribu. Menyelam piti. Iya. Oh, siapa namanya? Nadine. Nadine. Kenalan lah. Oh, di mana tinggal Nadine? Sebelah rumah Nisa. Kalau nama Isa. Laki Nadine mana? Oh lakinya dia masuk penjara dah. Enggak, dia tu. Oh mantak anjing nak Nadine. Mentah anjing saya suruh nyuruh aja. Ya ada orang mirip anjing dah. Tu yang tak anjing itu tak bawa je orang-orang Orang yang tantak jadi mana anjing nama tu. Tu dia masuk penjara nya. Itulah dah. Jadi pitin tu Pokoknya siap malayan patang dah. siap malayan. Iyo. Oh, Normal. normal. Kok bisa membawa kemari kan bisa percaya kan? Iyo itulah dek. Ibu wak kasihan wadah. Jadi barang minjam 500 dah. 500. Deh. Awak kalau jadi produksi, kalau gak puas mah pinjaman saja. 500, 800 mau pinjaman Makasih banyak ya dah. Ya, yo. Deh. Makasih Yoda. Jadi, Ibu lon calinya Ya. dah. Lah, bisa mama cik Jadi. Salang lu ya dah ya. Jadi. Lah yuk Nadine. Nah, Nadine balik lu. siap Nadine. Udah makasih ya dah. Yo. Nyo sudah malayan laki masuk penjara lo. Yo ibu adanya. Lelo jalan yo Nadine. Ya dah. Hah, jantan baca tu mah. Woi, kemari ya. Orang ni nyantai mana anjing tu roh. Dia masuk penjara aja. Bre. Happy bre. Kau sah. Ya. Ibi. Muka cadar Maisa. Wah, orang Penjara aja. Iyonya mantap ni. Bang tak pernah kau di utak saya tu bang ah. Ayo, pendek-pendek aja lah. Ya, tadi saya pertama Tak mau,